Nak berhenti terus. Bukan sikit-sikit, bukan slow-slow. Dia okey lah untuk orang yang boleh berhenti terus. Tapi tak semua orang lah boleh guna cara macam tu. Satu saya beritahu, kalau orang-orang yang senang berhenti, dia tak sesuai advice orang susah berhenti. Orang yang susah berhenti, dia tak boleh minta advice daripada orang yang senang berhenti. Sebab orang yang senang berhenti, advice dia hanyalah satu: berhenti terus, berhenti dengan niat kena betul, semangat kena ada. Bukan tak ada semua tu. Semua perokok ada. Masalahnya tetap tak boleh berhenti. Maksudnya ada benda yang lack tau, iaitu strategi untuk berhenti merokok. Contoh orang cakap pasal kurangkan. Macam mana cara kurangkan? Berapa banyak nak kena kurangkan? Diorang pun tak tahu. So solution dia adalah mana-mana yang boleh berhenti terus, boleh berhenti terus. Untuk yang susah nak berhenti ni, korang kena list down momen yang paling susah. Contoh lepas makan 1 jam lepas tu baru kau hisap, supaya kau train kau punya habit baru, supaya kau unlock potential baru. Kau perasan tau, uish, sebenarnya lepas makan aku tak hisap rokok pun tak apa sebenarnya. Kalau kau try buat lah. Sebab ada yang berhenti terus kena stroke. Kita tak nak benda-benda macam tu jadi. Jadi kalau korang susah berhenti rokok, masuk dalam live saya. Saya bekas pokok tegar. Saya tahu nak didik korang macam mana. Kalau malas masuk live, tekan link kat bio saya, ada ebook seni berhenti merokok.